Sedia maklum kehadiran kapal pengawal pantai China. Mereka ni pernah berkali-kali pergi ke Indonesia dan Indonesia kejar mereka. Dengan India, dengan China, dengan Singapura, dengan Indonesia. Ya. Orang-orang Rom belajar daripada orang Melayu. Apa tujuan tuan-tuan datang ke sini? Kami ingin belajar cara-cara membuat kapal laut. Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Di perairan selatan, laut yang dulu tenang kini terasa makin sesak. Kapal-kapal modern milik Tiongkok satu persatu muncul, besar, berkilau, dan syarat teknologi. Kehadirannya bukan lagi sekadar lintasan jauh di cakrawala, tetapi makin sering masuk ke wilayah yang oleh Malaysia dianggap sebagai ruang hidup dan kedaulatannya. Dari kejauhan, perbedaan itu terlihat jelas. Yang satu raksasa baja dengan radar canggih, yang lain kapal kecil yang berjuang melawan usia. Disinilah skandal itu terasa. Bukan hanya soal siapa masuk kemana, tetapi soal ketimpangan yang terlalu telanjang untuk disembunyikan. Kapal perang Malaysia yang sebagian sudah lawas dan berukuran kecil, seperti dipaksa berdiri sejajar dengan armada modern negara-negara besar. Jika dibandingkan dengan Singapura yang gesit dan mutakhir, Indonesia yang terus memperkuat armada, atau Tiongkok yang agresif dan percaya diri, posisi Malaysia tampak serba tanggung. Parlemen pun akhirnya angkat suara, bukan dengan nada heroik, melainkan jujur dan getir. Bagaimana mungkin menghadapi tekanan dari kapal-kapal raksasa jika kapal sendiri nyaris kehabisan napas? Mesin tua, perawatan mahal, dan kemampuan terbatas membuat setiap patroli terasa seperti perjudian. Ini bukan sekadar soal strategi, tetapi soal realitas di lapangan yang sulit dipoles dengan retorika. Hal ini bukan untuk menabuh genderang perang, melainkan peringatan. Di Laut Cina Selatan telah berlarutan sejak tahun 2013. Sehubungan dengan itu, Angkatan Tentera Malaysia telah ditugaskan untuk melaksanakan operasi maritim secara berterusan 24 jam sehari, 7 hari seminggu bagi memantau pergerakan kapal pengawal pantai China serta vessel nelayan asing daripada China. Dan operasi ini turut disokong oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Pendekatan diplomasi pertahanan kekal menjadi keutamaan Kementerian Pertahanan dalam mendepani cabaran Laut Cina Selatan. Saya habiskan. Terima kasih di atas jawapan yang manis. Tapi peristiwa yang berlaku di sana tak manis, Yang Hormat. Kapal pengawal Cina yang besarnya 2 kali kapal TLDM berada di sana dan dia terus berada di sana. Jadi saya ingin bertanya kepada kerajaan, apakah kehadiran mereka ini merupakan tuntutan bertindih atau pencerobohan? Kalau bertindih, kita boleh gunakan nota diplomatik. Tapi pencerobohan, kita ambil tindakan cara pencerobohan. Dalam arena antarabangsa, kalau pencerobohan berlaku, dia tak boleh menggunakan senjata. Dia boleh menggunakan pancutan air. Mereka ni pernah berkali-kali pergi ke Indonesia dan Indonesia kejar mereka dengan menggunakan pancutan air. Kenapa kita tidak ambil pendekatan demikian kepada pencerobohan? Nombor satu. Nombor dua, Yang Muhammad sedia maklum, laporan telah kita terima bahawa nelayan-nelayan kita daripada Bintulu yang pergi ke sana dihalau balik. Dia itu bukan kawasan Malaysia. Jadi apakah tindakan kerajaan tentang perkara ini? Oleh kerana ini pencerobohan, apakah kerajaan ingin bertindak dengan lebih tegas, iaitu dengan menggunakan pancutan air supaya mereka tidak berada di sana? Mereka hadir pada 2013, Yang Muhammad, di zaman moden. Nak tuntut apa? Mereka datang dulu cuma nak bagi tahu di sana ada sebuah kapal zaman dahulu, kapal Cheng Ho tenggelam di situ, mereka nak ambil kapal. Takkan sampai 12 tahun nak ambil kapal sampai sekarang tak jumpa, sebagai contoh. Dan kita dapat maklumat ni bukan daripada tentera, kita dapat maklumat daripada seorang penyelam Australia yang maklumkan kehadiran kapal. Barulah tindakan diambil seperti yang berlaku sejak 2013. 2013 saya menteri yang menjaga MKN masa itu. Jadi saya ingin bertanya, apakah tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan, iaitu menganggap bahawa mereka ini penceroboh dengan itu gunakan pancutan air. Lepas tu apa, bila kita bagi jawapan saya nampak cantik, macam kata manis, tapi hakikatnya tidak. Betul. Saya rasa pencerobohan ni dah berlaku banyak kali dan setiap kali kita hanya boleh mampu hantar nota bantahan saja. Jadi cuma persoalan saya ialah
ada tak usaha-usaha lain supaya pencerobohan ni jangan berlaku? Sebab saya tahu kapal kita semua uzur, tak mampu nak kejar, tak mampu nak berlawan. Kita pun tak mahu ada keganasan, kita lebih pada diplomasi. Tapi masalahnya nota diplomasi kita tu macam tidak diendah. Terima kasih. Kita tahu bahawa Laut Cina Selatan bukanlah isu baru bagi kita. Tadi pun yang Muhammad Arau sebut, dia di MKN itu semenjak 2013 itu. Tapi kita tahu bahawa antara cabaran kita adalah bagaimana kita mahu menyelesaikan isu kita di Laut Cina Selatan. Sebab itu kalau kita lihat sebagai sebuah negara berkecuali, dan kalau kita lihat tindakan-tindakan kita masih menganggap bahawa diplomasi kita, terutamanya dengan China, masih berfungsi dengan baik. Sebab itu walaupun kita sebut tadi disebut oleh Tanah Merah tentang nota bantahan-bantahan kita, tapi sebenarnya kita mempunyai suara juga untuk berbincang dan menyelesaikan masalah-masalah kita. Di samping kita melihat diplomasi sebagai satu usaha, tapi kita harus ingat juga antara perkara penting kita ke hadapan adalah mengupayakan pertahanan maritim kita. Sebab itu kalau kita lihat di awal itulah tentang LCS. Tadi Arau menyebut tentang kapal kita mungkin kecil, tapi insya-Allah bila siapnya LCS, SCS adalah yang setanding kalau kita lihat untuk menjaga perairan kita dan maritim kita. Minta satu Yang Muhammad Speaker, oleh kerana kita gagal untuk menyembur air sebab mungkin kita takut ataupun kapal kita terlampau dhaif, saya carankan supaya kita bertindak meletakkan 1-2. Maksudnya kalau dia bubuh satu kapal, kita bubuh 2 kapal. Sekarang ni kita bubuh satu kapal TLDM, dan APM bukan kapal, ini kapal kecil kapal kecil yang dia akan terumbang ambing, tapi kapal Cina duduk steady ya. Jadi polisi TLDM dulu ialah 1-1. Sekarang saya cadangkan supaya 1-2. Kita buat 2 biji kapal, ataupun kita buat kapal yang sudah tidak digunakan lagi, letak di sana seperti kapal Bunga Raya dan sebagainya, supaya kita berada di sana dalam keadaan 1-2. Saya percaya dari segi diplomatik, dari segi apa sekalipun, kalau mereka melihat kita lebih, kita akan dihormati. Sekarang ni kita nampak orang kita takut. Kalau kapal lain datang berlabuh lagi, apa kita nak buat? Kita hantar nota diplomatik lagi. Sebab kalau kita takut pada China, kita juga akan takut kepada Amerika. Esok takut pada negara-negara kecil. Nelayan Vietnam pun kita boleh tangkap semua, sebab dia dah kali masuk 100. Kapal kita nak tangkap 2-3 biji, kita tak boleh tangkap semua pun. Jadi saya carankan supaya hadir melebihi daripada mereka. Ini cara diplomatik. Sebab itulah LCS kena siap. Kalau LCS siap, isu ni boleh diselesaikan. Memanglah saya yakin bahawa kerajaan Malaysia Madani ini insya-Allah dia akan siapkan LCS kita seperti pada yang ketidakyakinan. Memanglah Tanah Merah tak ada keyakinan, tapi berdasarkan kepada progres kita boleh melihat bahawa kita sudah pasang di air untuk menyiapkan aset-aset kita. Bukan sahaja tentang LCS, tapi kalau kita lihat kita juga dalam proses menyiapkan LMS di Turki, dan kita masuk fasa seterusnya untuk meningkatkan lagi keupayaan kapal kita. Tadi Arau cadangkan kita letak lebih banyak kapal. Memang kita rancang untuk dapat lebih banyak aset tapi cadangan Arau untuk letakkan kapal yang tak boleh berfungsi itu dekat situ, saya fikir itu harus difikirkan banyak kali lah, bukan sekali saja. Walaupun nak menampakkan keberadaan kita itu. Sekarang pasal kapal Cina nak datang Pulau Pinang, nak serang Pulau Pinang. Okay. Kita ada joint military operations on a small scale dalam kawasan kita, dengan Amerika Syarikat, dengan India, dengan China, dengan Singapura, dengan Indonesia, ya, dengan India. Jadi semua, apa dia masalah dia? Tak, bagi saya tak ada masalah. Hal ini telah berlaku sejak lama. Malah kalau kerajaan dulu yang bersama PAS bersatu, itu kapal terbang Israel pun boleh lalu kita. Kapal Israel Zim pun boleh masuk pelabuhan, tapi tak jadi isu. Sekarang jadi isu. Jadi saya nak beritahu, dia boleh kata apa yang dia suka, kita nak jelaskan dasar untuk berbaik dengan semua negara. Kapal dia nak berlabuh dalam semua pelabuhan kita, bagi semua negara, kita akan terus izinkan, no compromise. Yang kita tak bagi Israel, yang lain masuklah, ya, kerana itu dasar. Laut bukan hanya garis di peta, tetapi cermin kesiapan sebuah negara.
ketika kapal kecil dan hampir rusak dipaksa berhadapan dengan kekuatan modern. Yang dipertaruhkan bukan hanya kedaulatan, tetapi juga martabat dan keselamatan mereka yang berlayar di atasnya. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah setia dengan Rizka Yuni. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.